Kemudian yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang wajib kita tahu ada 25. Tapi semua sekali ada 313 Rasul. Kalau Nabi ada 124,000 kan. Tapi yang wajib kita tahu 25. Dan Nabi kita adalah penghulu segala Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Kita pun kena percayalah, iman kan, nama iman tu percayalah. Bukan nak tak nak, memang kena wajib kita beriman, iaitu percaya kepada hari kiamat. Akan datangnya hari kiamat tu. Tapi minta-minta kita tak jumpa dah kan. Memang kita tak jumpa lah. Okay. Kemudian yang keenam, dalam kitab La Tahzan menceritakan tentang qada dan qadar. Ini rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Percaya tentang qada dan qadar. Qada dan qadar ni maksudnya apa? Maksudnya adalah ketentuan ataupun ketetapan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ke atas kita. Allah Taala dia telah menentukan, dia telah menetapkan ke atas kita apa yang lepas dan apa yang akan datang. Apa benda yang dah lepas dan apa benda yang akan datang, semua tu Allah Ta'ala dah tetapkan ke atas kita. Walaupun benda tu dah lepas, kita ingat-ingat lupa kan. Kadang kalau kawan kita tanya kita pun, semalam pergi mana? Kita pun ingat-ingat lupa. Semalam pergi mana? Kita lupa kan. Sedangkan benda semalam pun kita lupa, apatah lagi benda esok, benda yang akan mendatang, lagilah kita tak tahu. Jadi benda tu semua telah pun Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menetapkan ke atas kita. Dan semua yang berlaku ke atas kita dan semua yang telah ditetapkan ke atas kita, telah pun kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika umur kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Kan dalam kebiasaannya manusia ini ataupun baby ini hidup di dalam kandungan ibu dia selama 9 bulan, 8 bulan, dan kita berjanji dengan Tuhan tentang kehidupan kita ketika umur kita 4 bulan. Apa yang telah kita janjikan, apa yang telah kita tetapkan bersama Allah Subhanahu Wa Taala ketika umur 4 bulan, yang pertama adalah jodoh, yang kedua adalah rezeki kita, dan yang ketiga adalah umur kita. Kan? La tahunu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih tentang jodoh kamu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih tentang rezeki kamu. Janganlah kamu sedih akan umur kamu. Kan? Kita sedih jodoh kita. Kan? Ada yang belum sampai, kan, sedangkan kawan-kawan yang lain sudah pun membina rumah tangga, tapi kita masih belum sampai. Janganlah kita fikir rezeki kita, kenapa nasib kita tak sama dengan kawan-kawan yang lain, kan. Apa yang dia nak semua dia dapat, daripada segi kewangannya, daripada segi anaknya, daripada segi harta bendanya, semua dia dapat. Akan tetapi kita tak dapat. Kamu takut dan janganlah kamu sedih dalam umur kamu, kan. Kenapa dalam umur kita ni dah sakit, kan, menunjukkan bahawa kematian tu dah dekat. Tetapi pada umur kita ni, kawan kita masih sihat lagi, kita boleh main basikal lagi, kita tengok dia boleh pergi jogging lagi, kan. Kita ni nak jalan pun dah tak kuat dah macam kawan-kawan yang lain. Menunjukkan bahawa ataupun uban dah mula ada dah dekat kepala kita, dekat rambut kita, nak menunjukkan bahawa kematian tu semakin dekat dengan kita. Jadi ketiga-tiga ini, jodoh kita, rezeki kita dan umur kita, la tahunu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Sebab ketiga-tiga ini telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita ketika umur kita 4 bulan di dalam kandungan ibu. Kan? Jadi kenapalah kita nak takut tentang jodoh kita bila nak sampai? Mesti sampai, pasti sampai. Cuma kita tak tahu cepat atau lambat. Rezeki kita, kenapa kita tak semewah macam orang lain, kan? Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki kita. Kita tidur ke, kita terbangun ke, kan? Macam mana pun, pagi, petang, siang, malam, Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki kita. Umur kita, makanlah pil apa pun, ada ke pil panjang umur? Tak ada pula. Kalau pil tinggi adalah kan. Pil tinggi nak naikkan, apa tu, weight gain, tu adalah. Tapi pil untuk panjang umur saya tak pernah lagi kan. Jadi ketiga-tiga ini janganlah kamu takut. Sebab semua ini telah pun ditentukan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita je tak tahu, kan. Ketiga-tiga ini, apa yang Allah Ta'ala kata baik untuk kamu, maka benda tu akan datang. Contohnya, kan, seperti jodoh lah, yang mudah lah untuk kita ambil, kan. Sebagai contohnya, jodoh kita. Kenapa kawan-kawan ramai yang kahwin pada umur 25? Contohnya, kahwin ramai 25. Sedangkan 25 ni waktu kita masih belajar lagi, kan. Kenapa kita nak mempertikaikan? Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala tahu. Rezeki kita, apa kata Nabi? Ketiga-tiga dah ditentukan, walaupun sudah ditetapkan, tapi ketiga-tiga ini boleh diubah dengan
doa. Kata Nabi apa? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qada illa bid-du'a. Tidaklah ditolak qada itu kecuali dengan doa. Tidaklah ditolak qada dan qadar itu tidak ditolak illa bid-du'a, kecuali dengan doa. Doa itu adalah silahul mukminin. Adalah senjata mukminlah. Hanya mendoa saja jodoh kita asalnya mungkin dulu 4 bulan jodoh kita sebut ketika itu adalah berkahwin dengan Siti contoh kan. Jadi mungkin bila kita dah hidup, kita dah besar, kita doalah untuk jodoh kita dengan si Aminah pula contohnya kan. Dengan doa boleh mengubah rezeki kita menjadi yang lebih baik. Dengan doa juga mampu menambahkan umur kita. Mungkin dulu masa 4 bulan kita berjanji kita nak meninggal pada usia 63 tahun. Kebiasaan manusia kan. Nabi pun wafat pada umur 63 tahun. Tetapi dengan doa mampu menambahkan usia umur kita. Mungkin daripada 63 tahun tu kita meninggallah pada umur 80 ke kan. Jadi Nabi kata apa? La yuraddu al-qada illa bidu'a. Tidaklah ditolak qada itu kecuali dengan doa. Okey. Jadi Nabi kata apa lagi? Sesungguhnya ada satu amalan yang mampu mengubah ketiga-tiga ini juga. Jodoh kita, rezeki kita, umur kita kan. Daripada amalan ini kita boleh minta doa. Daripada amalan ni kita boleh minta doa. Itu amalan apa? Sesungguhnya sedekah Muslim itu dapat menambahkan umurnya dan mencegah kematian dia daripada kematian yang su'ul khatimah, kematian yang sia-sia, kematian yang tidak diingini lah su'ul khatimah ni kan. Jadi amalan itu sedekah. Nabi tak cakap pun lah sedekah tu sedekah 1,000 ke, sedekah 500 ke, sedekah 100 unta ke, kambing ke, tak adalah. Nabi cuma khususkan sedekah. Sikit mana yang kita mampu, mana yang kita ikhlas, kita sedekah. Moga dengan sedekah 5% aku ni, aku nak berjodoh dengan saya sekian. Moga dengan sedekah aku yang RM1 ni, tambahkanlah rezeki aku. Moga dengan sedekah aku yang 1% ni, tambahkanlah sedikit umur aku untuk aku hikmat lagi kepada kedua ibu bapa. Kan? Jadi setiap sedekah kita 1% ke, 2% ke, RM10 ke, 20 ke, tak kisah berapa-apa yang kita ikhlas, yang kita mampu. Jadi dalam sedekah kita tu kita doalah kan tentang apa yang telah ditetapkan ke atas kita, yakni jodoh, rezeki, umur. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih akan kehidupan kamu. Sesungguhnya kehidupan kamu semua ini telah pun ditetapkan. Semua ini telah ditetapkan. Jadi kalau kita takut sangat kan, kita macam jangan kita takut kan. Jadi doa je lah. Doa supaya jodoh kita nak macam ni, rezeki kita nak macam ni, umur kita nak macam ni. Jadi doa sahajalah yang mampu mengubah segala apa yang telah ditetapkan ke atas kita. Itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Semoga ianya mendapat manfaatlah kepada antum semua. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.